Mungkin ada dalang di sebalik kerja-kerja demonstrasi ini. Lagipun terfikir juga kan, tahun 70-an punya cerita tu macam mana boleh masuk dalam speech budak yang tak lahir lagi zaman tu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam madani, salam reformasi. Okey tuan-puan, bertemu lagi kita dalam rakaman live saya, Arman Kebenaran. Okey, hari ni kita nak ulas pasal apa Okey, ada beberapa isu. Pertama sekali ialah tentang isu demonstrasi para pelajar di UMS di Sabah baru-baru ini. Sebenarnya saya perhatikan dulu 2-3 hari ni kan, saya tengok kan, saya perhatikan apa yang diorang tengah buat kan. Bagi saya semudah tuan-puan, sebenarnya apa yang pelajar ini sedang lakukan kan. At the first place, kalau dia mengatakan ingin menentang rasuah, itu kita tak larang lah. Kita pun kata apa, saya sendiri pun merasakan itu adalah merupakan satu hak yang perlu disuarakan oleh para pelajar, dan saya rasa itu adalah hak mereka. Akan tetapi yang menjadi tanda tanya, siapakah yang berada di belakang mereka tuan-puan? Ini persoalannya. Kenapa setiap tindak tanduk dan tingkah laku mereka itu tidak menggambarkan dengan apa matlamat atau visi demonstrasi tersebut? Dan bagi saya, mereka ini setengah masak tuan-puan. Kenapa pelajar-pelajar ini, saya merasa kasihan dekat mereka. Kenapa? Mungkin kebanyakan daripada mereka ni tak tahu apa pun, tapi hanya mengikut telunjuk dan kata-kata leader mereka, yang mungkin ada tok dalangnya di belakang. Mungkin ada tok dalang di belakangnya. Saya tidak mengatakan atau menuduh dengan tepat, akan tetapi saya merasakan mungkin ada tok dalang di belakangnya. Okey, apa fakta saya? Mudah je. Pertama ialah mereka mengatakan mereka ini adalah gerakan anti rasuah. Akan tetapi, kenapa kan gambar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yang dibakar? Persoalannya, adakah Anwar Ibrahim yang terlibat dengan rasuah, terutamanya isu rasuah di Sabah? Apa kena-mengena Anwar Ibrahim? Kedua, kamu bakar gambar Anwar Ibrahim, sedangkan yang terlibat, yang terpalit dengan isu rasuah itu adalah pimpinan yang berada di Sabah. Dan hari ini kita lihat, sejak daripada beberapa minggu ini, ramai pemimpin ADUN yang telah ditahan oleh pihak SPRM untuk memberikan keterangan tentang isu rasuah yang telah berlaku di Sabah selama beberapa tahun ini. Paling terbaru, semalam SPRM telah menahan seorang ADUN yang bergelar Datuk, yang telah meminta suapan sebanyak RM150,000 untuk meluluskan lesen tentang cari gali ke apa macam itulah lebih kurangnya. Jadi saya nak tanyalah kepada adik-adik ni yang kononnya klaim sangat kamu adalah pelajar yang menentang rasuah UMS ni saya nak tanya, yang SPRM tahan itu adalah SPRM pada zaman pentadbiran siapa? Ini adalah zaman pentadbiran Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan yang ditahan itu siapa? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tidak kan? Ini adalah pemikiran yang sangat ringkas bagi saya tuan-puan. Kita boleh fikir dengan sangat ringkas, simple thinking aja. Kenapa perlu kamu membakar gambar Anwar Ibrahim? Sedangkan Anwar Ibrahim kita tahu ini adalah figura yang menentang salah guna kuasa dan juga rasuah dengan begitu lantang dan keras sejak berpuluhan tahun tuan-puan, bukannya baru setahun dua. Ni adik-adik semua kan, semasa zaman Anwar Ibrahim menentang kezaliman terutama daripada diktator Tok Saka Tua itu, kamu semua berada di mana? Mungkin ada yang masih kecil dan mungkin ada yang masih lagi berada di Lauh Mahfuz. Jadi bagi saya adik-adik, saya lebih suka nak nasihat kepada adik-adik UMS ni macam ni lah. Saya tidak larang untuk korang bersuara lantang, untuk korang memperjuangkan hak rakyat dan sebagainya. Itu adalah hak kamu dan hak kita semua. Akan tetapi tolonglah tabayun dan buat soal selidik dan siasah yang betul-betul. Buat pertimbangan yang semaksimum yang dapat, agar kamu lebih layak digelar siswazah selepas ini. Kerana apa? Kerana bila kamu melakukan sesuatu perkara dengan tanpa menyelidiki dahulu dan hanya mendengar sebelah pihak, maka
di kalangan rakyat nanti akan melihat kamu adalah golongan siswa Zah yang tidak cerdik. Jangan marah saya sebab abang pun graduate juga. Ya, saya, sahabat saya Iswadi Moni dan semua sahabat-sahabat saya yang berada dalam Pakatan Harapan PKR, kebanyakan daripada kami yang sebaya saya juga adalah mereka yang graduate. Okey, dan saya tidak mengatakan yang kami ini terlampau bijak pandai lah, tidak. Akan tetapi kami cuba untuk tabayun semaksimum yang dapat. Okey, saya suka nak ulas sedikit. Ini adalah hantaran dalam Malaysia kini pada semalam 12 jam lepas. Ini adalah kata-kata daripada salah seorang pelajar tahun akhir Universiti Malaysia Sabah, UMS, iaitu jurucakap suara mahasiswa UMS, Fadil Kasim. Dia kata apa tuan-tuan? Anwar mungkin terimbau kenangan bakar buku bila lihat aksi kami. Ni dek, yang berlaku pada tahun 1970-an itu adalah buku Anwar bersama Abim pada masa itu. Dia membakar buku 13 Mei itu yang ada unsur-unsur subversif, menghasut. Dekat situ, sebab itulah Datuk Seri Anwar membakar buku tersebut. Beliau memprotes kerana buku itu berat sebelah, terlampau resis. Sedangkan perkara yang berlaku pada 13 Mei itu adalah bukanlah berpunca daripada satu kaum. Kena fahamkan tu dek. Dan saya nak beritahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak bakar gambar Tunku Abdul Rahman. Dia tidak bakar gambar beliau. Ya, dia membakar buku penulisan daripada Tunku Abdul Rahman sebagai tanda protes kerana ada nilai subversif dan hasutan di dalam itu, dalam buku itu tersebut. Saya pernah baca. Korang pernah baca tak buku tu? Saya pernah baca dia buku tu 13 Mei, sebelum dan selepas. Ada buku dia warna hijau. Saya pernah baca. Saya baca buku tu semasa saya dah jahanam lagi, saya dah baca dia. Tahun 89. Korang kat mana 89? Dah beranak? Dah lahir? Belum kan? Tak apalah. Ini bukan masalah isu siapa dah lahir ke siapa belum. Ini adalah isunya tabayun dulu dek. Kamu pergi baca dulu buku sebelum dan selepas itu, kamu tengok bagaimana penulisannya. Sebab itu diprotes oleh Datuk Seri Anwar pada masa itu bersama rakan-rakan beliau dalam Abim. Di sana, di bangunan itu, para koruptor semangat terus merasuah. Jika sikit bertahan sampai satu malam. Hari ini mahasiswa membawa kita kembali ke jalan raya. Ramai yang kata kita rakyat biasa cuma ada hak untuk mengundi, betul tak? Tidak. Kita hanya boleh mengundi tak? Tidak. Dalam sistem demokrasi, selain kami anak muda, mahasiswa hari ini mencontohi Perdana Menteri kami. Tahun 7 bulan yang lalu, kaki demo, kaki protes, yaitu Anwar Ibrahim. Jadi, kita harap kita boleh berjalan, kita boleh protes sampai satu pagi, kita bergembira malamnya. Ini bukan masalah mengimbau tidak mengimbau, dan persamaan yang kamu cuba nak samakan itu langsung tak sama dek. Datuk Seri Anwar tak pernah bakar gambar pemimpin. Ya, dia memprotes satu benda itu setelah beliau melakukan siasatan, tabayun, ada fakta, ya, ada nilai, barulah beliau buat tindakan. Ini yang kita kenal, susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saya ni nak mengagungkan dia sangat, tapi inilah yang kami lihat beliau selama puluhan tahun ni. Nampak? Tapi kamu, dahlah kamu tak cukup siasah. Kamu tak buat kaji selidik yang betul-betul. Kamu tidak memahami isu perundangan. Kenapa saya kata kamu tak memahami perundangan? Ni, perhimpunan membakar gambar Datuk Seri Anwar ni tuan-puan. Kalau kita fikir logik, macam saya kata tadi lah, tak ada kena-mengena pun. Yang terpaling rasuah itu adalah pimpinan di Sabah. Ya, banyak isu rasuah. Kedua, Datuk Seri Anwar tak terlibat pun dengan rasuah tersebut. Okey, dan beliau sendiri sedang melakukan tindakan dan membiarkan SPRM menjalankan tugas mereka dengan bebas. Tak ada langsung pun orang kata kawalan daripada PMO maupun daripada Perdana Menteri sendiri terhadap orang kata persiasatan SPRM ni tuan-puan. Sementara juga dalam urusan mahkamah. Sedangkan PMX sendiri baru ni pun nak minta apa kata permohonan untuk tangguh dan sebagainya pun beliau melalui undang-undang. Tidak menggunakan kelebihan sebagai Perdana Menteri pun. Alangkan perkara ini. Dan kedua, kenapa saya katakan budak-budak ni tak faham perundangan? Kalau kamu
nak memperjuangkan soal menentang rasuah, nak memperjuangkan soal air yang kamu kata UMS ni ada masalah air lah, mungkin negeri Sabah mungkin ada masalah air dan sebagainya, isu-isu yang terpalit dan berkaitan. Tak, cerita dia kenapa perlu kamu membakar gambar Datuk Seri Anwar, sedangkan kamu sendiri boleh menghantar wakil, wakil pelajar kan ada. Apa kata kalau kamu ramai-ramai tu, kalau ada 100 orang, kalau seorang menyumbang RM20, kamu dah ada RM2,000, hantarlah 3 orang wakil daripada UMS. Kalau susah sangat, korang hantar surat kepada PMO, cuba hubungi mana-mana pegawai di di Pejabat Perdana Menteri, boleh minta bantuan juga mungkin dengan PKR Negeri Sabah. Ada sahabat saya, Saudara Razif, hubungi beliau, cakap tolong bang, kami nak jumpa dengan Datuk Seri Anwar ni, isu kami tak selesai ni, isu air, isu rasuah. Bawa petition, ikut lunas undang-undang yang betul, tunjukkan kamu seorang mahasiswa yang cerdik, pandai, ada akal, ada otak, bijak. Pergilah hantar petition, surat komplain tu terus kepada Perdana Menteri. Jangan risaulah, PMI akan layan apa. Ini bila kamu buat tindakan seperti ini, nampak sangatlah yang kamu ini mungkin terkurung, terperangkap di dalam kepompong kamu. Kamu tidak melihat dunia luar dalam konteks Malaysia. Kamu tidak memandang itu, tapi kamu menggunakan isu yang berada di negeri kamu untuk menghantam Perdana Menteri, untuk menghantam Malaysia. Kamu hukum Malaysia dengan isu negeri kamu. Adilkah seperti itu adik-adik semua? Nampak? Sebab itu saya katakan, dan pendapat saya tuan-puan, sebab tu saya katakan mungkin ada dalang di sebalik kerja-kerja demonstrasi ini. Lagipun terfikir juga kan, tahun 70-an punya cerita tu macam mana boleh masuk dalam speech budak yang tak lahir lagi zaman tu. Even tahun 90 pun tengah membesar, mungkin belum lahir lagi. Zaman reformasi pun mereka mungkin belum lahir lagi. Macam mana mereka tahu tentang isu tahun 70-an? Kan? Memang mereka boleh membaca, akan tetapi siapa yang triggered? Siapa yang cetuskan? Siapa yang bagi tahu? Mungkin saya tidak menuduh. Saya bukan seperti anda, suka menuduh tapi tak bawa fakta. Saya cuma bertanya. Okey, saya cuma terfikir. Tak salah kan? Jom kita fikir. Dan mungkin ni pada pandangan saya lah, pada orang kata apa, berdasarkan apa yang berlaku sepanjang beberapa tahun ini, beberapa bulan ini kan, kalau ikut ini isu daripada tahun lepas lah, mungkin sebenarnya perhimpunan ini, bakar gambar ni, dia lebih more kepada protes pelantikan Datuk Musa Aman sebagai TYT Negeri Sabah. Itu aja tuan-puan. Sebab bila kita tahu mungkin Musa Aman itu ada terpalit tentang isu rasuah. Okey, saya faham, saya pun ada dengar tentang perkara menceritakan tentang Musa Aman ini ada berkait dengan rasuah dan sebagainya. Saya tidak mengatakan ya atau tidak, sebab kita tak ada bukti tuan-puan. Menuduh ni dengan dengan mempamerkan bukti yang dipakai oleh mahkamah ialah bukti tuan-puan, bukannya tuduh. Tuduh tu bolehlah tuduh, buat report polis tuduh, okey, lepas tu kau lampirkanlah dengan bukti. Tapi kalau kamu menuduh, buat report polis tuduh, kemudian tanpa bukti, macam mana kamu nak dakwa di mahkamah? Nampak? Ni dik. Dan pelantikan Musa Aman itu sendiri juga bukanlah daripada orang kata apa, arahan Perdana Menteri kita. Bukan. Itu adalah hak eksklusif inklusif daripada Sabah dan Sarawak, negeri-negeri Borneo. Itu di bawah kuasa mereka. Pelantikan TYT sama ada di Sabah atau di Sabah, Sarawak, itu adalah hak milik Borneo, Sabah dan Sarawak ni. Tolong membaca ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada kena mengena dalam lantikan tersebut. Faham kena fahamkan. Itu adalah hak inklusif kepada negeri tersebut. Okey, jadi kenapa kamu perlu nak marah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kenapa kamu perlu membakar gambar dia? Kenapa kamu tidak membakar gambar orang lain? Dan persoalan yang paling jelas ialah, kenapa perlu kamu bakar gambar? Ada banyak lagi tindakan lain yang kamu boleh buat, Dik.
Ini bukan tahun 70-an, dek. 80-an lagi, dek. Main bakar-bakar gambar untuk tarik perhatian media. Tak perlu, dek. Hari ni kita ada YouTube, kita ada Muka Buku, kita ada TikTok, kita ada Instagram dan sebagainya. Korang tunjukkan bukti, surat-surat ke atau dokumen yang berkaitan dengan rasuah tersebut. Korang buat press conference ataupun buat press media dalam dalam sosial media ni pun tak apalah, dek. Buat pendedahan. Saya rasa itu lebih praktikal daripada kamu melakukan perkara yang boleh mendatangkan kegusaran dan pecah belah kaum, dan akhirnya nanti kamu yang akan dipersalahkan. Kamu suka ke nak lihat negara kita ni huru-hara? Dek, abang beritahu kat adik lah, tolonglah jangan buang cerdik tu, dek. Penat mak ayah awak hantar awak pergi belajar tinggi-tinggi, ambil ijazah, tapi kamu buang cerdik itu, kamu ambil bodoh. Bodoh yang kamu bawa yang kamu bawa balik. Okay, dek. Jadi saya juga inginlah menyampaikan juga hasrat lah, kalau dapat lah, kalau betul lah orang kata mahasiswa gerakan Suara Mahasiswa UMS kepada suara mahasiswa UMS, tak kira lah kepada leader kamu ke atau jurucakap ni ke, Fadil Kasim ni ke, apa kata, dek, abang bantu awak untuk orang kata menyuarakan lagi ketidakpuasan hati awak tentang isu rasuah ni. Apa kata awak hadir dalam podcast kami? Iswadi Moni pun ada beritahu semalam, dia sedia untuk melakukan debate dan sebagainya, atau mungkin untuk berbahas tentang isu ini. Okey. Jadi kalau awak rasa awak berada di pihak yang orang kata membawa kebenaran, sahutlah cabaran kami, sahutlah cabaran sahabat-sahabat saya semua untuk kita berdebat, ataupun kita mungkin boleh orang kata berbahas tentang isu ini. Okey. Apa lagi isu yang terjadi pada hari ini semalam Okey, Tun Faizal. Korang kena faham, Tun Faizal ni, nama dia Tun Faizal, bukannya gelaran Tun tu. Sebab Tun ni hanya orang kata gelaran yang telah diberikan kepada pimpinan-pimpinan tertentu aja kat Malaysia ni. Lain beza tuan-tuan, ni nama dia Tun, memang nama dia Tun Faizal. Okey, Tun Faizal ni, yalah, kalau siapa yang tak kenal, saya pun baru kenal dia ni, dan tak tahu pun dia ni siapa sebenarnya. Rupanya dia ni adalah orang bersatu. Tak apalah, saya tak tahu jawatan dia apa. Akan tetapi dia punya statement dia telah keluar dalam Malaysia Kini pada hari ini, bila dia mengatakan tentang rakyat sudah sokongan rakyat terhadap kerajaan Madani ini sudah mula menurun, sudah mula merosot. Kepercayaan rakyat kepada kerajaan Madani ini sudah mula merosot, menurun. Macam itulah lebih kurang. Tengok pada keratan akhbar ni. Okey tuan-puan, kalau kita tengok, kalau kita baca statement ni, kalau kita baca, dia mengatakan tentang dia mengatakan sedemikian kerana atas dasar kajian daripada Merdeka Center, iaitu sokongan 55% sahaja terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dekat situ mungkin dia mengatakan justifikasi sebagai rakyat sudah mula merosot sokongan terhadap kerajaan Madani ini. Okey, dia macam ni tuan-puan. Saya nak membangkang sedikitlah apa yang Tun Faizal ni cakap. Kenapa tuan-puan? Kalau dikatakan merosot, bagaimanakah boleh kita katakan merosot, sedangkan kalau ikut kajian daripada Merdeka Center ini tuan-puan, sokongan rakyat dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan Madani ini, kalau kita lihat pada bulan Jun tahun 2024, tahun lepas tuan-puan, tak lama, tahun lepas, adalah sebanyak 43% tuan-puan. Saya kira kalkulator 43%. Dan pada bulan Jun tahun 2025, bulan ni lah, okey, menjadi 55%. Tuan-puan, 43% ke 55%, itu bertambah ke berkurang? Bertambah kan? Ada pertambahan sebanyak 12% tuan-puan, ketimbang tahun 2024. Jadi merosot yang bagaimanakah kalau ikut kepada pemahaman Tun Faizal ni? Dan setahu saya, yang merosot sokongan sekarang ni adalah terhadap Perikatan Nasional, terutama Bersatu. Kerana apa? Kerana pimpinan kamu terlampau banyak terpalit dengan isu salah guna kuasa dan juga rasuah. Sebagai contohnya, bulan 9 ini nanti, Presiden kamu, abah kau, akan dibicarakan.
Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan dalam pentadbiran Perikatan Nasional yang lepas, sedang dalam proses, dan juga ada yang sedang dalam perbicaraan mahkamah. Jadi Tun Faizal, bagi saya lah, kalau dia mengatakan sokongan terhadap kerajaan Madani ini merosot, itu adalah tidak benar, tuan-puan. Dan kita tahu Merdeka Center ni kajian dia based on orang kata apa, kita panggil real time survey. Jadi pertambahan 12% tu, tuan-puan, bukan sikit tu, tuan-puan, banyak tu. Kalau kita andaikanlah 40 juta rakyat Malaysia ni, tuan-puan, kalau 12% maknanya ada berapa, tuan-puan, pertambahan? Ingat senang ke nak dapat 4.8 juta orang, tuan-puan, dalam masa 1 tahun pertambahan. Sebab tu saya katakan, tuan-puan, kalau kita dengar dakwah pembangkang ni, tuan-puan, mereka mengatakan, oh, kerajaan Madani ni habislah, rakyat dah tak sokong mereka dan sebagainya. Tak, tuan-puan. Kalau kita lihat performan kerajaan Madani selama 2 tahun lebih, tuan-puan, apakah perkara yang tidak dilakukan, kebaikan yang tidak naik taraf, yang tidak direform oleh Perdana Menteri kita terutamanya. Kalau kita lihat kenaikan gaji penjawat awam, itu sudah cukup membuktikan bahawa kerajaan Madani ini committed dalam pembangunan ekonomi dan juga tentang isu sara hidup rakyat. Keperluan menaikkan gaji itu adalah satu antara perkara pokok yang sentiasa dibincangkan oleh rakyat Malaysia ini sejak berpuluhan tahun, tuan-puan. Dan akhirnya kerajaan yang di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah menaikkan gaji penjawat awam sebanyak 15%. 15%, maknanya 8% pada tahun lepas, dan tahun ini insyaAllah lagi 7% akan dinaikkan. So, cukup 15%, itu ada satu kenaikan yang banyak. Dan bonus tak pernah lagi tak bagi setakat hari ini, maintain, alhamdulillah. Kan? Bonus seraya, dan kata kenaikan tahunan, 5% tu memang maintain saja sehingga ke setiap tahun. Pencen juga dinaikkan, dan ada beberapa lagi perkara yang sedang dibaik pulih dan sedang dinaik tarafkan oleh pihak kementerian. Begitu juga dengan gaji minimum pihak swasta, yang mana kementerian telah meletakkan satutan gaji minimum iaitu RM1,700, tuan-puan, kepada semua pekerja pelbagai sektor dalam Malaysia ni, tuan-puan, mulai pada tahun ini lagi, sudah memula RM1,700 gaji minimum. Maksudnya kalau ada majikan yang memberi gaji minimum RM1,700 ke bawah, pihak pekerja berhak untuk membuat aduan kepada pihak kerajaan, pada pihak kementerian yang terbabit. Itu maksudnya kerajaan komited, tuan-puan. Kita tolak tepilah tentang isu kata majikan mungkin rasa tertekan dan sebagainya. Tak, tuan-puan, ekonomi kita sedang dipacu dengan baik sekarang ini. Apa yang perlu kita buat ialah kita berusaha lah, tuan-puan. Tak ada lagi kerajaan dalam dunia ni, tuan-puan, yang dia boleh tanggung kita daripada A sampai Z. Maksudnya daripada dia masak, kalau kita bagi perumpamaan, masak nasi sampai tahap dia ambil nasi cedok, masuk pinggan, lepas tu suap dalam mulut kita. Tak ada lagi, tuan-puan. Yang ada mungkin disediakan beras sahaja, kita lah masak sendiri. Faham maksud saya? Okey, tuan-puan, habis kat situ. So itulah dua perkara yang saya nak sembang hari ni, tuan-puan. Jadi bagi saya, InsyaAllah kita doakan yang terbaik lah untuk kerajaan Madani ini, tuan-puan. Walaupun berlaku beberapa perkara yang agak mungkin kadang-kadang sampai ke tahap yang kritikal, mungkin berlaku perbalahan, pencanggahan pendapat, orang kata apa, perselisihan pemimpin. Tapi bagi saya itu adalah mungkin satu antara orang kata apa, fasa-fasa yang perlu dilalui oleh mana-mana kerajaan dalam dunia, tuan-puan. Tapi orang kata apa, yang paling penting, permasalahan pokok itu kita lihat ialah perjalanan kerajaan ini semakin hari insya-Allah semakin baik. Jadi kita nantikan lagi apa lagi perkara-perkara baik yang cuba dibuat oleh kerajaan Madani ini. Memang akan ada lah sedikit ketirisan, mungkin akan ada sedikit kepincangan dan sebagainya, dan itulah tugas kita sebagai rakyat untuk menegur. Tegurlah dengan cara yang hikmah, tegurlah yang cara dengan berhemah. Tak salah nak turun ke jalanan untuk protes, silakan. Akan tetapi perlu diingat, datanglah ke jalanan itu, buatlah protes itu dengan ada fakta dan data yang betul.
Bukan main turun, bawa spanduk, wah bising, kiri kanan, menyusahkan orang. Jangan samakan tuan-puan, jangan samakan zaman kita dulu, zaman kami melakukan reformasi bersih dan sebagainya. Kerana kita turun dengan fakta dan data pada masa itu. Tapi kamu hari ni tiba-tiba tak ada hujan, tak ada ribut, turun-turun bakal gambar. Tiba-tiba turun-turun terus nak cerita pasal perjuangan ummah kita mesti utamakan Melayu dan sebagainya. Jangan tuan-puan, jangan tunggang perkara yang boleh mendatangkan keresahan kepada rakyat, terutama dalam isu bangsa dan agama. Dulu semasa kamu menjadi kerajaan, ada kamu tunggang Melayu, ada kamu tunggang agama, ada kamu menggunakan, ada kamu menyelesaikan adakah kamu selesaikan masalah Melayu, masalah agama ini semasa kamu menjadi kerajaan? Tidak kan? Kenapa sekarang begitu lantang? Kenapa sekarang dah tak jadi kerajaan baru nak bising? Sedangkan kerajaan Madani ini sedang berusaha untuk memperkasakan lagi, terutamanya dalam bab agama, bab bangsa ini tuan-puan. Okey tuan-puan, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam rakaman live saya akan datang. Okey, salam Madani, salam reformasi. Yang penting kawan tetap kawan. Assalamualaikum.